Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi guys, bertemu lagi saya Akil Syarudin. Alhamdulillah, hari ini adalah Ramadan yang lupa lah. Hari ini aku rekod hari Khamis guys. Hari Khamis, tengah hari pukul 11.06 sekarang. So kalau ikutkan masa ni, kita ada seminggu lagi sebelum kita meninggalkan Ramadan. Masya Allah, sekejap je kan. Allahu Akbar. Hari ni guys, aku cedok santai-santai je tengah hari. Tapi hari ni nampak best lah cuaca tak panas, redup je. Alhamdulillah. So ada seminggu lagi sebelum kita meninggalkan Ramadan dan kita bertemu dengan Syawal. Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama sedih juga kan. Nak tinggalkan Ramadan, Masya Allah. Sekejap je. Okay guys, sekarang kita on the way ke ICT Mall Putrajaya. Sebab sepanjang Ramadan ni aku dah try macam-macam tempat dah untuk tengah hari. Tapi itulah tak ada order. Jadi tak nak kita kena pergi ke IOI juga. IOI je ada order, Alhamdulillah. So sekarang kita ke IOI lah. Aku target hari ni boleh dapat 6 order, 6 job untuk tengah hari ini. Kalau dapat Alhamdulillah rezeki, kalau tak dapat tak apa. Tapi target kita 6 order lah, kan? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, order masuk. Jap, aku tak nampak ni. Tengah laju. Wah, Alhamdulillah. Masuk bus. Bus IOI. Hantar dalam IOI juga. Hari ni kita jadi Grab Walker guys. Kita berjalan dalam IOI ni. Paling banyak saya dapat order hantar dalam IOI, ambil dalam IOI, hantar dalam IOI. Dah macam jadi walker lah kan. Saya paling banyak lah dia 5 order straight. Masuk order ni, masuk lagi. Dia straight order sebanyak 5 job lah. Jadi walker dalam IOI. Saya pun tak tahu, tapi itulah. IOI ni dah lah besar. Jadi kita kalau kata tak tahu kedai tu dekat mana apa semua, janganlah cuba-cuba. Buang masa kau je. Kalau dah hafal tak apa. Alright, ambil tiket. Alright. Okey. Bus Jus Bar hantar ke IOI City Farm. Alright. Sekejap, kita tanya customer. Betul ke hantar City Farm? Oh okey, customer kata betul. Hantar dekat City Farm. Alright. So kita naik lift lah Kita naik lift ni, kita naik tingkat 2. Sebab kedai bus tu betul-betul depan lift ni. Oh, lawa lah. IOI punya decoration ni just nice lah kan. Boleh lah untuk raya. Ke kat IOI 2 lah dia punya decoration. Saya pun tak sure lah. Dia punya deko-deko ni kan. Kalau kat tengah-tengah ni habis je. Okey, kita sampai. Terima kasih bang. Oh, dah siap lah order kita. Bagus lah. Okey, kita tekan pick up. Oh, okey. IOI City Farm tu kita ambil tadi. So, kita terus je lah sini Kedai City Farm tu kau terus. Kedai tu belah kanan. Okey, satu order kita dah dapat dah. Oh, order lain masuk. Alhamdulillah. Next order kita ambil Paris Baguette. Tak tahu kat mana. Nanti kita cari. Kita hantar order ni dulu. Lepas tu kita ambil order Paris Baguette. Jauh, geng. City Farm ni. Letih lah. Tapi tak adalah jauh mana. Dah nak sampai dah pun. Dah sampai dah. IOI City Farm. Nampak tak? Saya depan sikit lah. Tu dia. Wah, ada ayam bertenggek. Assalamualaikum. Nama Sabrina Ya. Okey, RM17 seporsi. Terima kasih. Alright, settle. Paris Baguette. Kat mana kedai dia? Okey, dekat Chicken Rice Shop dia tulis. Kalau dekat Chicken Rice Shop, kita kena turun balik lift tadi tu lah, senang. Kan? Bertemu lagi kita. Abang bus.
Bukan aku nak jumpa dia pun. Buat apa aku jumpa dia? Kita nak turun lift ni guys. Okay, dekat lower ground LG. Kalau korang dengar suara saya macam sengau, serak-serak sikit, saya sebenarnya batuk-batuk. Lepas tu dia jadi sesema. Lepas tu saya pun tak tahu. Entahlah. Tak demam pun, tapi dia sesema lah kan. Sebab cuaca sekarang on off lah. Kejap hujan, kejap panas. Saya jadi macam sakit kepala juga lah. Okay, mana? Ni Chicken Rice Shop. Mana baguette-nya? Mana kedai dia? Aku pun tak tahu. Sebab ni macam kedai baru lah. Oh ni ha. Okey. Dia sebelah Chicken Rice Shop sahaja. Paris Baguette. Nombor order 838. Assalamualaikum. Grab siap. 838. Tak. Alright. Terima kasih. Alright. Kita tekan pick up. Oh, hantar dekat je. Nice lah. Hantar dekat Konzion. Blok B. Okay. Let's go. Ayo ni guys. Tengah hari orang tak ramai tau. Dia just nice lah kan. Kalau nak shopping time-time macam ni, okey lah. Sebab tak ada gangguan kan. Orang pun tak ramai. Kalau korang jalan petang ataupun malam, melekat mat. Dia punya ramai orang tu tak tahan lah. Tambah pula weekend, hujung minggu, Jumaat Sabtu Ahad. Gini jam dia. Alright, let's go. Let's go. Bismillah. Alright, kita sampai Konzion tahu A dan B. So kita nak beli tahu B. Bye, tahu B bye. Customer ni tak tunggulah. Aku dah message pun dia tak baca, reply pun tidak. Kita drop kat lobby je boleh ke? Sebab biasa guys, kalau kata orang tak tunggu, tak ada customer tunggu, kita letak je kat sini ha. Lepas tu kita tekanlah gambar. Okay. Customer pun tak tulis apa-apa. Dah lah Chinese. Ni kalau saya call kan dia tak faham bahasa Inggeris. Geram je. Banyak kali dah. Tak apalah, kita tekan je lah. Order settle. Okay. 2 order sudah. Lagi 4 job. Kalau mengikut target saya lah. 4 order lagi Kalau dapat lebih, Alhamdulillah. Customer Chinese tu bukan Chinese Malay tau. Bukan Chinese Malaysia. Faham? Dia Chinese daripada China. Chinese China mainland gua tahu. Nak cakap dengan dia susah tau. Tak tahu macam mana boleh terlepas. Ramai lagi. Aku bukan nak masuk politik No politik. Tak ada merah, tak ada biru, tak ada hijau. No politik guys. Saya cuma cakap saja. Chinese yang daripada China. China mainland, tanah besar tu. Diorang masuk Malaysia. Memang tak study English dulu ke? Macam pening lah. Tak tahu lah. Chinese Malaysia bagus. Orang Cina kita bagus, memang bagus. Tapi orang Cina sana tu Allah. Alright, kita patah balik ke IOI. IOI di manakah order? IOI di manakah order? Baru 2 job ni. Ya, itu ada saya baca komen. Macam mana komen dia? Komen dia macam nak perli saya lah, lebih kurang lah. Kita pun pusing lah guys, tak ada order lah. Order tak masuk. Dia macam perli saya, bang, kau kenapa kejar order? Kenapa tak kejar fare? Kau nak jadi penjilat ke? Macam ni, la ilaha illallah, aku cakap ni kau sekarang. Dan masa saya reply lah, orang yang kejar fare semata, dia nak kata rugi pun tidak, nak kata untung pun tidak. Kenapa kita nak kejar fare saja sedangkan kita boleh kejar order? Fare tu RM5, RM10 tu kira okey lah kan. Kalau kita nak dapat job yang besar-besar, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh kejar kita punya bonus, rugi guys sebenarnya. Itulah dia. Brother tu, saya reply komen dia, sampai sekarang dia tak reply balik komen saya. Kita kadang kan nak buat Grab ni, buat lah, tapi janganlah jadi tak cerdik kan.
atas masing-masing lah. Kalau kau nak kejar fair, silakan. Apa nak cancel, dapat order yang kau tak suka, kau cancel, ikut kau lah. Janganlah kau pertikaikan orang lain yang ambil order yang, kalau macam saya ambil semua, tak ada cancel kan. Kalau saya nak ambil order, semua order sekali pun, dia macam, kau siapa Mat nak pertikaikan aku punya ni. Lantak aku lah nak ambil, lepas tu kau kata aku macam-macam. Dia kata saya macam-macam dalam komen tu. La ilaha illallah, aku jerut leher kau-kau. Ni nak gimana ni? Order tak masuk, apa kita pusing bawah. Alright. Kalau kau kejar order, fair kau dapat, upah apa bayaran kau dapat, bonus pun kau dapat kan. Kalau kau kejar fair semata, cancel banyak, tak ada guna, rugilah. Alhamdulillah. Jauh. Kita hantar Taman Jasmine Pajang. Jom kita ambil order. Okey, order seterusnya kita ambil order Dubuyo. Dubuyo ni dekat bawah je. So kita masuk pintu ni, kita pergi ke kanan lah. Kedai dia kat bawah je, so senang lah. Tapi masalahnya Dubuyo ni sidai. Walaupun kedai dia dekat bawah tapi dia sidai guys. Itu yang pastilah. Kalau kita sampai tu dah siap tu, kita patut sujud syukur lah. Kan. Alright, kita sampai 375. Alright, terima kasih. Dah siap lah guys. Aduh, jarang-jarang berlaku. Saya rasa mungkin sebab kedai tu tak ramai orang lah kan. Kalau ramai orang tu kena sidai lah. Sebabkan customer dia tak ramai, kedai pun kosong, jadi order dia boleh siap awal lah kan. Alhamdulillah. Okey, tekan pick up. Kita hantar Taman Jasmine Pajang. Jauh juga ni. Alright, kita masuk angkat sekali lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamatlah perjalanan kita pergi ke rumah customer. Alright, kita pergi kiri. Okey, kita dah nak sampai. Alright. Lepas tu, terkejut aku Mat. Kau ni macam mana nombor dia? Nombor dia 11. Biasa nombor 222. Okey, dah sampai. Halo. Macam pop. Terkejut aku anjing. Garangnya. Halo. Banyak pula anjing kan. Kita berhenti sini lah. Marahnya. Saya takut. Nama Yikin Okey. Thank you. Atas nama Yikin. Okey, thank you. Garang ni anjing dia. Bye. Okey, settle order ni. Terkejut aku baru sampai kat gate dia. Dia gong ni anjing tu. Hai. Alright, 3 order selesai. Kita mencari lagi 3 order guys. Kalau dapat lebih alhamdulillah. Sekarang 11.55. Kita ada 1 jam 5 minit lagi untuk bonus. Alright guys, kita isi minyak dulu. Sebab minyak tak ada, lepas tu kita pergi ke IOI lagi dalam 2-3 minit lah daripada sini. So harap-harap dia masuk, InsyaAllah kan. Okay, kita isi minyak pakai settle pump 12. Alright. Okay, settle isi minyak. Let's go, kita ke IOI semula. Okay guys, sekarang 12.09 minit. Aku menanti order masuk, tapi tak masuk lagi. Kan? Come on IOI, 3 order je, masuklah triple. Masuk triple, hantar dekat-dekat. Peso.
Oh, Alhamdulillah udah masuk. Oh, masuk Dubuyo lagi. Okey. Hantar Vista Sungai Raman. Oh, alright. Okey. Order keempat kita untuk hari ini. Kita ambil Dubuyo. Abang apa? Grab, buat Grab ke? Grab tak payah masuk bang? Tak, kena bayar singgit pasal dah habis time. Oh ya ke? Tak boleh dekat Tak tahu, tak boleh. Kalau awak tak sebut tak tahu. Tak apa lah, nah RM1. Tak apa. Tak apalah, isi ni je lah. Mana dia? Sebab abang lebih sejam kan? Atas bang, atas. Oh, atas. Oh, kalau lebih sejam kena bayar. Terus lah. Tunggu barang tadi, tunggu kamu pula. Oh. Sikit lagi, boleh? Duit tu tak ni kot. Tu, alright. Okay bang. Terima kasih. Ya, sama. Hei, malu lah nak tegur. Jom. Ada order ke? Ada. Siapa tu jumpa? Alright, order siap lagi. Alhamdulillah. Okey, kita tekan pick up. Yang order makan ni guys, orang Melayu. Orang kita. Sebab nama dia tak boleh lah sebut. Tapi kenapa banyak sangat? Tak puasa lah tu. Janganlah tak puasa. Puasa lah kan. Tapi banyak sangat lah. Kalau kata cuti pun kan, tak boleh puasa kan. Faham lah. Tapi kenapa banyak sangat? Itu je lah persoalan. Alright. Kita hantar Vista Sungai Raman. Alright, let's go. Kali ketiga kita masukkan tiket. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalananku dipermudahkan ya Allah. Kan, diberikan keselamatan. Alright. Okey, kita pergi Blok B. Blok B dekat belakang ni. Aku dulu guys, awal-awal hantar sini, aku tak tahu tau. Aku tak tahu lobby dia dekat mana. Aku duduklah pusing kat bawah ni, tak jumpa. Lepas tu aku tanya lah orang. Dia kata kena naik tingkat 2. So kena naik sini lah kan. Kita naik sini, lepas tu kita pergi tengah. Dia punya lift ada dekat tengah-tengah. Baru tahu. Alright, kita sampai lift dia kat sini guys. Alright. Gelap je. So lobby dia memang tingkat 2 lah. Start daripada tingkat 2. Tingkat 1 dengan ground tak ada. So itulah dia. Kalau korang yang tak pernah hantar sini mungkin confused kan. So ni aku buat video, kau boleh tengok lah kan. Aku dulu pun confused juga macam mana nak naik lobby dia. Mana dia punya apa, lift ke apa ke kan. Rupanya kena naik tingkat 2. Apa yang bunyi ya? Dia punya tu. Assalamualaikum. Okay, kita letak atas ni. Tekan loceng tak berbunyi. Okay, takut gambar. Alright, cekelecak. Mantap. Okay, settle. Alah, loading pula. Alright, sekarang jam 12.26. Ada 34 minit lagi. Ya. Target 6 order ni. Sekarang baru 4 order. Minta-minta masuk double lah. Triple ke. Ada kereta pula. Order masuk lah. Allah, tak perasan. Masuk double. Alhamdulillah. Ngam-ngam neighborhood dan juga Nandos. Mantap lah, selesai lah 6 order kita. Kita punya target tercapai lah. Alhamdulillah. Allah. Aduh, ngam-ngam neighborhood ni jauh lah kedai dia. Dekat tingkat 3 IOI. IOI 2 tingkat 3. Alright, masuk lagi sekali ke IOI. So kita ambil order apa dulu? Mak Nandos dulu ke ngam-ngam dulu? Kita ambil jauh lah. Kita ambil ngam-ngam dulu lah.
Ngam-ngam dulu, lepas tu kita ambil Nandos. Okay guys, memandangkan aku punya order dah masuk double, jadi aku nak jalan-jalan sekejap habis normal. Nak tengok-tengok sikit. Function kat tu DJI Osmo Action. Oh, ni S Pro tu replika saja, tapi okey lah, dia sama lah macam kamera aku kan. Nice. Ini X4. Mana kabel dia? Tak tahu. Besar agak ada S4. Kan macam okey juga kan. Sebab aku kan nak beli satu kamera lagi guys. Aku rasa ni kamera okey kot, berbaloi kot. Korang rasa macam mana? Nah, ni S4 lah, Insta360 X4 Ini S Pro, yang ni macam aku pakai guys. Sama lah sebiji. Oh, ni pun S4 juga. Okay. Nice kamera. Macam solid juga X4 tu Aku takut terracun guys. Nanti kata aku tahu dah sampai je kan. Bahaya. Sorry lah abang Selcom, saya tolak. Saya dah ada line sendiri lah. Takkan nak subscribe banyak kan. Kita dah ada line dah, line kita sendiri. Saya pakai Maxis kan. Dah lama saya pakai Maxis. Dah lebih 10 tahun ada pakai Maxis. 11 lebih kurang lah. Guys, saya tengah survey X4 pula kat Shopee. Macam best kamera dah solid juga tadi. Walaupun set dummy kan, set tu macam replika saja, tapi dia punya besar tu boleh tahan. Kalau aku tengok X3 punya, X3 tak adalah macam tu dia. X3 punya tu rasa macam kosong lah kan. Alright, kita naik kat sini lah, lift sini. Kalau ikut set-set yang kat Shopee ni, range harga dalam 2,500 hingga 3,000 lah kan. Okey dah tu, murah lah tu, boleh beli lagi lah. Dah terbuka lift. Okey. Kita naik tingkat 3. Alright. Aku tak tahu kenapa IOI 2 ni dia ada pintu sebelah sini, tapi pintu sebelah sini tak pernah terbuka tau. Biasa pintu sini je dia buka. So dia macam, entahlah. Aku nak try agak keluar belah sana kot boleh. Aku, terkejut aku pantai kau. Apa tak pintu sana tak terbuka? Dia buat 2 pintu tapi yang terbuka yang sebelah je. So aku pun tak tahulah. Kan. Okay, jom kita cari kedai ngam-ngam neighborhood. Kedai makan ngam-ngam. Mana lah, aku pun lupa lah. Oh, ini hal lah. Ni lah guys, kedai ngam-ngam. Kedai putih ni. Masih? Alright. Okay, kita tekan pick up. Okay, next order kita ambil Nandos. Jauh lah. Penat dah. IOI 2 nak ke IOI 1 ataupun IOI 1 nak ke IOI 2 je. Dia punya panjang tu 1 kilo mat. Letih tu. Korang bayangkan kita dekat sini, tingkat 3. Kita kat sini, you are here. Saya nak kena jalan sampailah Nandos. Ni Nandos 62. Nandos 5355 ni. Jauh juga penat. Masih? Okay. Kita tekan pick up. Okay guys, so first order kita hantar Nexus International School dekat Diplomatic tu. Satu lagi kita hantar Suruhanjaya Tenaga Putrajaya dekat Presiden 4 saya rasa. Presiden 4 kan? Presiden 4 lah tu, betul lah tu. Dia dekat dengan immigration. So sekarang aku dah penat. Oh, my handsome boy.
Allahu Akbar. Bismillah. Ini dah kali keberapa ni aku keluar ni? Keluar masuk air. 4 kali ada? 5 kali kot? 5 kali aku rasa lah. Kan? Okay, let's go. Bismillah. Allah mudahkan urusan kita, insyaAllah. Alright, kita dah nak sampai. Okay. Sampai dekat gate 3. Customer suruh hantar kat gate 3 Kalau nak drop, biasanya kalau siang macam ni guys, kita drop dekat gate 3 lah. Kalau kata malam, petang ke kan, kita drop kat gate 1. Okay bang. Terima kasih. Alright. Okay, order ni kita tekan settle. Thank you. Okay, next order kita hantar Suruhanjaya Tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai InsyaAllah. Allah mudahkan urusan. Alright guys, kita dah sampai Suruhanjaya Tenaga. So, kita parking dekat sini lah. Betul depan office dia ni. Alright, let's go. Kita drop dekat lobby. Boleh tinggal? Alright. Kita kelacak. Okay, terima kasih. Alright, settle order ni. RM14. Oh, RM15.40. Alhamdulillah. Kan? Okay guys, Alhamdulillah selesai order kita. Target saya 6 order, dapat 6 order juga. Alhamdulillah. Dalam masa 2 jam peak hour. Hari ni berapa bulan lah. Hari ni hari Khamis 20 hari bulan. So tak tahu nak cakap apa lah. Aduh bye. Okay guys, terima kasih sangat-sangat guys. Korang layan video Akil Syarudin. So sekarang saya on the way balik. Sebab saya ada urusan tengah hari ni. Nak jumpa dengan orang sekejap. Lepas tu kita akan cedok semula petang pukul 4 insyaAllah. Hijau dah. Tapi petang ni saya tak buat video kot. Sebab kalau tengok cuaca ni macam nak hujan. Jadi saya malas lah nak buat video. Hari ni hari Khamis tau. So bonus saya perlu settlekan bonus ni hari Khamis. Sebab untuk bulan puasa ni dan raya Grab bagi seminggu 2 kali bonus. Jadi saya kena settlekan hari Khamis ni. Hari ni lah Hari ni kena settlekan bonus yang pertama. Dan juga Jumaat, Sabtu, Ahad adalah bonus yang kedua lah. So insyaAllah Allah mudahkan urusan saya dan juga viewer-viewer saya. Okay guys, bulan puasa ni jangan korang tak puasa pula. Balance ada seminggu lagi. Semangat guys puasa, insyaAllah semangat kan. Lepas tu kita akan menyambut bulan Syawal insyaAllah. Okay guys, terima kasih guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Stop. Oh. Assalamualaikum guys. Okay. Ciao.